sikit dip dalam air sup dia sekali. Bismillah. Hari ini cuti. Saya dengan anak saya datang ke office juga sebab ada tugas sikit nak siapkan. Lepas tu tengah hari ni kami akan makan makanan tradisional Kemboja, iaitu pecok. Okey, laksa Kemboja. Okey tak betul? Kemboja dia suka makan mi dengan chopstick, tapi saya tak biasa, so saya guna sudu dan garpu. Dia sejenis mi dia, ada sayur, okay, macam kubis dengan timun. Kuah dia, kuah pecok ni buat daripada ikan. Sayur apa yang kita nak, ada pudina, ada daun macam-macam, tak tahu nama dia apa. Dekat Malaysia ada ataupun tak pasti. Kita akan hiaskan dengan benda ni. Okay, so jom kita makan. Kacau semua, kacau. Bismillah. Berpeluh dah sebab saya baru campur pecok tadi, baru nak makan dengan anak, tiba-tiba ada orang datang. Dah Bapa nak air juga. Ingat basuh tangan, basuh dulu. Ambil air sikit, dip dalam air sup dia sekali. Bismillah. Bismillah. Tadi dah tengah campur mi ni dengan kuah dia apa kan, pecok ni kan, sambil buat rakaman apa, tak sempat nak makan. Tiba-tiba orang datang nak tengok kereta sebab kami nak jual van sekolah. Van tu agak van lama sikit. Dia tu negotiate apa semua balik. Berisa dia tetap mantap. Memang cukup rasa. Saya beli daripada kedai yang memang pro lah, memang dah jual pecok. Memang dah lama dah, rasa berpuluh-puluh tahun kot. Memang expert, memang ngam-ngam, cukup rasa pecok ni. Cuma dia macam kembang sikit. So tadi kan saya sibuk, dia tak apalah. Lepas dah negotiate, cakap penat-penat, jadi lapar lebih daripada tadi lagi. So insyaAllah selera. Bismillah. Pecok ni adalah makanan tradisional Kemboja, okay, Kemboja. Dan orang Cham ataupun orang Muslim yang berada dekat sini, orang Melayu Cham kan, berada kat sini, mereka buat pecok ni versi halal. Jadi dalam ni kuah ikan, dan saya tak tahulah ingredient dia. Nanti anda cek dekat Google, mesti ada ingredient dia. Tapi apa yang saya tahu, dia ada apa ya, ada ikan lah, ada ikan, dan apa yang membuat dia jadi warna hijau ni, saya pun tak pasti. Nanti saya akan tanya isteri saya ingredient pecok, dan saya akan letak di ruangan komen insyaAllah, untuk anda tahu dalam ni ada apa. Dan maybe anda boleh belajar daripada YouTube. Dan saya makan ni adalah orang Islam yang buat, tentulah kan, takkanlah saya beli daripada kedai haram pula. Bismillah.
Nanti selepas siap makan pecok ni, saya ada something nak bagi tahu anda. Nanti bapa bagi tahu. Kau buat apa tu? Buat apa? Ada apa? Main pula. Dia suka ambil pen pensel bapa dia main. Kadang dia ambil stapler apa semua. Lepas tu bapa cari stapler mana? Nak dekat habis lah. Makan sebelah tangan saja nak tunjuk. Nak tunjuk dalam mangkuk. Bismillah. Apa tu? Ular? Ulat? Macam buat ulat. Tengok. Ya Allah, dia senyum. Dan bahasa Hindustan panggil angkmare. Angkmare. Macam nak bagi dia jalan. Macam tu. Ya, okay, siap makan. Bawa Huda balik rumah tau. Okay tak? Kenapa? Tak nak balik rumah? Anak. Alamak, dah tak aku pula. Okay, habiskan ni. Kebanyakan, hampir ke semua makanan tradisional Kemboja mesti ada sayur-sayuran. Dia orang makanan apa pun mesti ada sayur-sayuran. Dia orang banyak makan sayur kan? Tengok, dia orang tak sayur tu, saya pun tak habiskan. Tak boleh habiskan sebab banyak sangat sayur dia. Bagi mama. Nah, nanti bawa balik kan. Ini lagi, kubis dengan timun dan apa lagi. Ada kacang. Itu panggil apa? Kacang botol kan? Yang panjang. Kacang panjang semua. Anak perempuan saya dia suka kacang panjang, so dia dah bantai habis. Tinggal yang ni je. Daun, sebahagian daripada daun ni kan tak ada kat negara lain. Orang Kemboja ni banyak makan sayur. Alhamdulillah, satu kebaikan juga kan. Sayur dan banyak jenis daun-daun yang memang saya makan je, tapi saya tak tahu nama daun tu apa. Okay, tinggal kuah. Alhamdulillah, dah habis. Kalau habis orang letak macam mana? Letak sudu dengan garpu macam ni. Okay, so tadi saya nak cakap apa? So tadi saya janji nak bagi tahu something yang ini first time saya buat video, rakam sambil makan dan cakap. Dulu saya fikir cakap sambil makan itu tak elok kan, tak sunnah namanya. Tak sunnah. Tapi sebenarnya baru je saya dapat tahu bahawa makan sambil cakap itu sunnah. Islam menggalakkan kita supaya makan beramai-ramai dengan family dan sebagainya. Dan time makan tu kan, kita sembang dapat mengeratkan silaturahim sambil enjoy makanan yang halal. Itu sunnah, makan sambil sembang. Tapi make sure time kita dah tengah kunyah makanan tu kan, jangan cakap lah waktu tu, nanti tercekik pula kan. Ataupun terkeluar makanan daripada mulut dan sebagainya. So waktu kita dah tengah kunyah makanan, kita jangan cakap lah, kita dengar orang cakap. Time kita dah telan makanan tu, baru kita cakap. Jadi itu sunnah sebenarnya. Kalau ada kesempatan macam hari ini, saya akan beli makanan tradisional Kemboja yang lain, and then saya akan buat review ataupun makan sambil sembang dengan followers saya. Apa? Apa tu? Nak main kat luar? Sila tonton video ni seterusnya. Wassalam. Huda dan Baba. Pasti ni Huda kan? Ni Baba.